Ini masa gambar saya terima award lah as a top rookie masa jadi agent tu. Tadi duk korek nasib baik jumpa. Tapi kalau dapat tengok, lihatlah saya yang dulu dengan yang sekarang. Nanti PM tepi, siapa kayu ni? Kacat tau. Alhamdulillah. Allah izin. Allah izin. Dulu saya nampak macam lecturer, sekarang saya nampak macam student. So isu je sekarang kalau saya pergi jumpa orang, nak pergi meeting masa, saya kena dress up lebih sikit. So that people will not see me bisha-bisha kot. Sebab kita nak impress orang kan. Dulu astaga bulatnya. Dulu comel lah, sekarang pun comel juga. Ya. So inilah saya dulu. Okay. Tak sama itulah cerita dia. Itu saya cakap tadi saya ada komen umur dah dekat 40 tapi orang cakap nampak macam umur 25. Macam mana tu? So bila saya nak subscribe Takaful tu, saya nak kena subscribe Takaful as umur 25 ke umur 40. Cek hambanya dulu gerau je, rasa macam nak cubit-cubit. Ash janganlah macam tu Ash. Janganlah macam tu. Okay. So inilah projek-projek saya as a trainer yang memang alhamdulillah dah latih ramai usahawan dengan sales agent dan digital marketing dekat pelbagai industri lah.